Assalamualaikum. Welcome to channel SS1 convert ke SS2 full bottom bracket ori dia mana? Tu ni original SS2. Jom kita layan fast lap dia. Na festa do fim de semana. Kat sini kosong. Sini kita buat untuk blok dia takut dia ke dalam. Misi convert ke SS2. Ni bracket. Kita dapat balik bracket original dia. Yang tu bracket lama. Ni LZ pun nak repair body. Ni kita punya marking, punya ukuran kat sini. Ni body ori tapi dah reput. Ini body aku yang dah siap aku convert. Ni body aku sendiri. Ini pun aku dapat SS1 yang side stand duduk atas original. So aku just buat ni. Aku buat yang ni, tukar ekor belakang, porter balik kat sini dengan seat stopper. Yang lain tak ada lah. Sini ini body aku. Cuba kira je. Yang tu 11. Dapat senang convert. Ada kunci ada dah. Ni proses nak convert. So kita buat dekat mesin element. Bagi dia sama. Ni SS1 nak convert ke SS2. Itu owner. Itu owner. So ala-ala body ni dah element. So nak convert, so kita masuk balik kat element. Kita convert semua daripada tapak kita pakai yang original SS2 punya. Tank pun SS2, bracket ni pun SS2, ni pun original SS2.
So tak ada apa lah. Okay, next tunggu sambungan. Assalamualaikum. Okay, sambungan SF1 convert SS2 part 2 hari kedua part 2. Okay, jom. Okay, ni yang semalam kita dah buang semua. So ni bracket yang ori SS2 punya, kita ambil balik. So ni motor kawan aku, yang dia ada ni lah, aku tak ada. Ni AC ya. Cik buka siap. Okey. Cun Tapi kita orang tak ambil lah. Siapa nak hantar convert, kita orang tak ambil. Okay. Ni yang ni body aku punya. Yang aku cuma dapat rezeki last model, memang dah ada set atas. So aku cuma sama kat buat ni beli yang custom punya. Aku tak ada lah yang macam member aku tadi, yang original. Custom. Okay. Nanti kita atas kat sini kita buat lasting, powder. Nanti dah siap, nanti kita baru up video baru. Saksikan. Thank you mana yang support video saya. Terima kasih.